Penyokong Harimau Selatan akan memenuhi Stadium Sultan Ibrahim bagi menyokong Johor Darul Ta'zim untuk memusnahkan Buriram United pada aksi ACL Elite 2024. Jurulatih Buriram United mula takut Buriram United akan mengalami kekalahan, tetapi sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat tentang sukan bola sepak setiap harinya. Perlawanan pusingan kedua AFC Champions League Elite 2024-2025 antara Johor Darul Ta'zim dan Buriram United semakin hangat diperkatakan dalam kalangan peminat bola sepak. Johor Darul Ta'zim pastinya menyediakan hadiah kemenangan buat penyokong Harimau Selatan agar dapat membuktikan Johor Darul Ta'zim layak menjuarai AFC Champions League Elite 2024-2025. Johor Darul Ta'zim, JDT, dijangka mendapat sokongan padu penyokong menjelang aksi kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLE, menentang Buriram United. Ini kerana Harimau Selatan memaklumkan tiket untuk aksi berkenaan sudah habis dijual. Kita dapat satu lagi stadium penuh pada minggu hadapan. Tiket untuk aksi kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara AFC Elite menentang Buriram United sudah habis dijual. Satu malam bola sepak elit di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, yang penuh, kata kelab dalam satu kenyataan. Tidak mustahil angka kehadiran untuk aksi tersebut bakal mengatasi angka kehadiran tertinggi ACLE di SSI. Berdasarkan statistik, aksi JDT dan Pohang Steelers pada 18 Februari lalu menyaksikan kehadiran seramai 34,590 orang. Angka ini mengatasi kehadiran satu lagi aksi ACLE membabitkan Harimau Selatan dan Ulsan HD iaitu 34,236 orang. Media sukan dari Thailand mula melaporkan tentang penyokong Johor Darul Ta'zim yang bakal memenuhi Stadium Sultan Ibrahim. Ini mengakibatkan pasukan Buriram United mendapat serangan mental sehingga mula takut untuk berdepan dengan JDT FC. Kelebihan penyokong bakal ditarget JDT menjelang aksi timbal balik di SSI pada 11 Mac ini. Sebelum ini, Harimau Selatan dan Buriram terikat tanpa jaringan di Stadium Buriram pada 4 Mac lalu.